Hai, Assalamualaikum. Hari ni Izzah nak kongsi lagi satu. Kalau you all yang mana yang pentingkan kekemasan dalam hidangan lauk pauk kan. Sebelum ni Izzah ada kongsi macam mana kita nak gunakan seramik bowl untuk jadikan kita punya lauk-lauk hidangan harian kita tu nampak kemas, nampak tersusun. Yang penting bersih dan juga cantik dan mudah untuk kita simpan kalau ada lebihan makanan. Okey, so kali ni Izzah nak kongsi lagi satu yang mana seramik bowl tu dia lebih kecil. Okey, so bila lebih kecil sesuai untuk kita letak, macam contoh ada sambal belacan ke, ataupun kita nak buat macam individual portion punya sup kan. Yang penting ada penutup juga. Okay, so ni, tada! Alright, so comel sangat kan. Saiz macam ni. Dia punya saiz panjang dia ataupun kelebaran dia adalah 8.4 cm. Ketinggian dia 6.4 cm. So sangat comel, sangat design dia kan sangat comel dan sangat kemas kan. Yang penting ada penutup. Jadi apa yang kita boleh buat, kita boleh simpan ataupun letak sambal belacan ataupun kita nak letak sup untuk sorang-sorang punya portion hidangan kan. Yang penting ada penutup. Dan apa yang best juga, bila seramik bowl yang berkaca macam ni sangatlah sesuai untuk kita letak hidangan untuk baby. Okay, so macam kita nak panaskan ke ataupun kita nak simpan. So bila dalam kaca macam ni, dia lebih selamat dari bahan-bahan yang bahan-bahan plastik lah. Okay, jadi ada penutup, sangat comel, sangat cute. Selalunya kalau kita macam tumbuk-tumbuk sambal belacan contohnya kan, lepas tu kita letak dalam mangkuk yang kecil, lepas tu tak ada penutup. So makanan tu dia boleh terhindar dengan persekitaran yang mungkin tak bersih. Mungkin nanti lalat boleh hinggap kan. So bila kita gunakan seramik bowl yang comel, cute, yang ada penutup macam ni, sangat-sangatlah mudah untuk kita letak dan simpan. Okay, so bila nak ambil je boleh terus buka dan kita enjoy makanan tu kan. So bila kita dah tak nak, boleh terus tutup. Yang penting meja kita kemas. Tak perlu kita nak letak tudung saji, tak perlu kita nak pergi alihkan lagi makanan yang lebihan dekat dalam bekas makanan kita tu dekat dalam bekas yang lain sebelum kita simpan. Dan yang penting bekas ni boleh terus simpan juga dekat dalam peti sejuk. So dekat dalam peti sejuk tu, kalau kita simpan makanan yang bertutup macam ni, tak adalah makanan tu jadi kering ataupun peti ais kita berbau. Okay, so gunakan bekas yang macam ni, yang tertutup, yang comel, yang penting kaca dan mudah untuk kita nak uruskan. Okay, alright, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye.